Konflik geopolitik di Asia Barat yang berpanjangan kini menyebabkan beberapa industri semakin kritikal. Gangguan rantaian bekalan global hinggalah turun naik harga minyak dunia. Situasi ini kembali mengingatkan banyak negara tentang satu perkara. Keselamatan tenaga tidak lagi boleh dipandang ringan. Dalam keadaan ini, biodiesel mula mendapat perhatian baharu, bukan sekadar sebagai tenaga alternatif atau agenda hijau, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen strategik untuk mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil dan risiko kejutan bekalan global. Namun persoalannya, sejauh mana Malaysia benar-benar bersedia? Adakah biodiesel negara sudah cukup matang untuk menjadi sebahagian daripada strategi tenaga masa depan atau ia masih banyak bergantung kepada dasar, harga sawit dan kesiapsiagaan industri? Untuk ulasan lanjut bersama saya ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Zulilham Zulkifli Lubs, Pengarah Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih Doktor. Pertama sekali, apabila konflik geopolitik semakin meruncing dan harga minyak dunia mudah melonjak, kenapa rakyat Malaysia perlu ambil peduli tentang biodiesel? Adakah ini masih isu tenaga hijau atau sudah menjadi isu keselamatan negara? Terima kasih Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berkenaan soalan Nina sebentar tadi biodiesel ni bukan lagi sekadar isu agenda hijau dan komitmen negara kepada pelepasan karbon sifar menjelang 2050. Tetapi saya rasa ia kini sudah menjadi sebahagian daripada keselamatan tenaga negara. Sebagaimana yang kita semua cakna, apabila konflik geopolitik berlaku, harga minyak dunia boleh melonjak dan bekalan bahan api boleh terganggu. Maka Malaysia perlu ada pilihan tenaga sendiri yang lebih stabil dan biodiesel berasaskan sawit ialah salah satu pilihan itu. Apa yang saya boleh katakan, Mira, biodiesel ni tidak mempunyai kapasiti untuk menggantikan diesel sepenuhnya lah. Tetapi campuran seperti B10 iaitu 10% diesel sawit dicampurkan dengan diesel konvensional 90% boleh mengurangkan sedikit kebergantungan kepada diesel berasaskan fosil. Jadi ini penting untuk mengurangkan tekanan kos import, menstabilkan bekalan dan menyokong industri sawit. Yang menariknya Nina, semalam Kementerian Perdagangan dan Komoditi Malaysia baru saja mengumumkan yang menjelang 1 Jun ini kita akan mula menggunakan B15, bermakna campuran biodiesel sawit yang lebih tinggi dalam diesel yang kita gunakan. Namun begitu, kita juga harus urus biodiesel ini dengan bijak supaya ia tidak menekan harga makanan dan juga tidak membebankan pengguna. Jadi kesimpulannya, kita perlu ambil peduli kerana biodiesel ni menyentuh 3 perkara besar iaitu harga bahan api, ekonomi negara dan juga keselamatan tenaga Malaysia lah, Nina. Baik, ini adalah untuk kita memahami daripada segi penggunaan diesel dan juga biodiesel. Ia tidak mengganti sepenuhnya biodiesel, tapi ini adalah antara aspek penggunaan elemen yang perlu kita kenal pasti kerana ia melibatkan antara penggunaan harga bahan api dan juga ekonomi negara. Namun kalau kita bercakap terus terang, sejauh mana sebenarnya Malaysia benar-benar bersedia? Sebab realitinya ramai melihat biodiesel kita masih bergantung kepada polisi kerajaan, bukannya benar-benar kompetitif ataupun market driven. Sebenarnya Nina, untuk menjawab soalan ni, Malaysia sebenarnya ada asas yang kukuh lah dalam biodiesel, tapi belum benar-benar bersedia sebagai pasaran yang kompetitif sepenuhnya pada pendapat saya lah, kerana ia masih banyak lagi bergantung kepada mandat kerajaan, bermakna policy driven, bukannya berdasarkan permintaan pasaran bebas. Cabaran utamanya ialah apabila harga minyak sawit mentah yang tinggi dan juga kos infrastruktur kita untuk meningkatkan kita punya campuran kepada B20 dan B30. Isu logistik, keserasian enjin serta keperluan untuk membuktikan biodiesel kita ni benar-benar lestari dan rendah karbon. Jadi segala kritikan yang ada ni ada asas, tapi bermakna semua negara perlu bangunkan industri biofuel mereka melalui polisi kerajaan. Bezanya polisi itu menjadi jambatan sementara, bukanlah tongkat yang kekal lah. Jadi saya lihat Malaysia terus perlu menggunakan dasar kerajaan untuk membina daya saing, kurangkan kos untuk pelbagaikan bahan mentah lah, supaya kita tidak bergantung hanya kepada sawit yang juga minyak sawit yang juga digunakan sebagai minyak makanan, tetapi kita juga harus fokus pada minyak masak terpakai dan sisa sawit kan, supaya kita ada sumber yang pelbagai. Jadi Malaysia saya rasa bersedia dari segi potensi, tapi dari segi daya saing pasaran tu masih memerlukan policy driven
rather than market driven seperti yang Nina sebutkan tadi lah. Mempunyai asas yang kukuh, tapi mungkin banyak perkara yang perlu kita lakukan untuk memastikan ataupun untuk melonjakkannya kepada tahap yang competitive driven. Dan melihat kepada perkara ini juga, adakah biodiesel Malaysia sebenarnya strategi tenaga negara atau sekadar mekanisme untuk menyokong harga sawit dan menyerap lebihan CPO ini? Soalan ni mencabar Nina, kerana memanglah biodiesel Malaysia ni sebahagian daripada strategi negara. Dia membantu mengurangkan kebergantungan kita kepada diesel berasaskan fosil. Lebih-lebih lagi minyak sawit kita sumber tempatan dan memberi sedikit perlindungan lah apabila harga minyak dunia tidak stabil. Namun kita tak boleh nafikan bahawa biodiesel juga selama ini digunakan sebagai mekanisme untuk menyokong industri sawit, khususnya menyerap lebihan minyak sawit mentah atau yang kita panggil CPO ni apabila pasaran kita lemah. Jadi itu realiti dasar komoditi negara. Jadi pandangan saya itu bukanlah sesuatu yang salah. Kebanyakan negara juga menggunakan biofuel untuk keselamatan tenaga dan dalam masa yang sama menyokong sektor pertanian mereka. Indonesia, Brazil, Amerika Syarikat juga lakukan yang sama kan. Cuma kita Malaysia perlu berhati-hati kalau biodiesel jangan dilihat hanya semata-mata kerana sebagai instrumen untuk menyelamatkan harga sawit. Tapi kita bangunkan dengan piawaian, kemapanan, teknologi supaya biodiesel bukan hanya dilihat sebagai mekanisme penyerap lebihan CPO tadi, tapi dinaik taraf untuk memastikan biodiesel dan boleh menjadi penyokong kepada bekalan tenaga negara. Baik, sudah tentu apabila kita berada pada tahap yang mempunyai ada potensi penuh untuk meningkatkan lagi industri biodiesel ini, tetapi untuk menjadi pada tahap yang market driven ataupun market kompetitif yang memerlukan polisi yang lebih komprehensif ini, sudah tentu kita akan melihat kepada negara perbandingan di negara lain bagaimanakah perancangan, adaptasi dan juga pelaksanaan daripada segi penggunaan biodiesel ini. Dan Prof melihat kepada Indonesia yang bergerak agresif dengan mandat biodiesel yang jauh lebih tinggi. Apa yang Malaysia belum buat ketika ini dan adakah masalah ataupun jurang kita datang daripada teknologi, kos, infrastruktur ataupun political will? Dan apa antara best practices yang boleh kita pelajari? Nina, kalau kita lihat Indonesia, mereka bergerak lebih agresif kerana mereka telah mula lebih awal lah. Jadi mereka telah bermula sejak 2 dekad yang lalu lah biodiesel ni. Jadi 1 Januari 2025 mereka sudah melaksanakan B40, bermakna 40% campuran diesel sawit dan 60% diesel berasaskan fosil. Jadi 1 Julai pada tahun ini mereka akan beralih ke B50 kan. Jadi kalau kita lihat apa yang Indonesia buat tapi Malaysia belum buat sepenuhnya, saya boleh katakan mandat yang konsisten dan berani lah. Bermakna Indonesia ni dia bergerak daripada B20 ke B30, B35 dan B40 tu ada sasaran yang kukuh dan bila ia perlu bergerak, mandat tu diteruskan. Yang kedua ialah mekanisme pembiayaan yang jelas lah. Jadi Indonesia banyak menyediakan dana lah daripada levy ekspor sawit untuk menyokong program biodiesel ni, jadi memudahkan dia lonjakan besar daripada B10 ke B20 ke B30 dan 1 Julai ini ke B50. Jadi memudahkan lonjakan besar itu. Ketiga ialah infrastruktur hiliran lah. Jadi banyak yang perlu kita tambah baik kalau Malaysia juga ingin meneruskan. Tetapi sebagaimana yang saya telah sebut tadi, bermula 1 Jun kita akan bergerak ke campuran B15 kan, 15% diesel sawit. Jadi itu sesuatu yang menunjukkan langkah yang awal yang baik, mandat yang baik. Cuma kalau ditanya adakah teknologi ini halangan utama, tak. Teknologi bukanlah halangan utama, tetapi halangan utama yang sebenar ialah kos bahan mentah, infrastruktur yang perlu dibangunkan dengan lebih lanjut dan pembiayaan yang mantap lah supaya kita ada dasar yang konsisten untuk menyokong industri biodiesel ini, Nina.
Baik, antara cabaran utama penting untuk teliti daripada kos bahan mentah, infrastruktur, pembangunan infrastruktur termasuk juga dengan pembiayaan kos itu sendiri. Dan melihat kepada keadaan ketika ini dengan keadaan kos sara hidup yang masih jadi kebimbangan rakyat, sejauh mana risiko apabila lebih banyak sawit masuk ke tangki bahan api dan adakah rakyat akhirnya akan menanggung harga makanan yang lebih tinggi ini, Prof? Ya, risiko itu tidak dinafikan wujud lah Nina, ya. Mana ada risiko di antara berlakunya fuel versus food dilema ni kan. Tapi itu hanya berlaku jika minyak sawit mentah atau CPO ni dialihkan terlalu banyak digunakan untuk menghasilkan biodiesel sehingga menyebabkan bekalan makanan terhad kan. Namun kita boleh lihatlah yang biodiesel ni bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan harga makanan. Harga makanan turut dipengaruhi oleh kos baja, tenaga, pengangkutan buruh, kadar tukaran mata wang, cuaca kan, sekarang perubahan iklim, ekspor dan juga gangguan rantaian bekalan yang berlaku tu. Sebab tu saya lihat berpandangan Malaysia boleh melaksanakan industri biodiesel ini secara agresif tapi perlukan kawalan di mana perlu ada mekanisme imbangan supaya kita dapat pastikan bekalan makanan mencukupi, kita boleh lindungi pengguna yang berpendapatan rendah, kita pantau harga CPO tadi dan naikkan mandate biodiesel tu secara berfasah dan bukan mengejut. Dan kalau dilihat kita pun memang kenaikan mandat biodiesel kita pun tidak mewujud dan secara berfasa. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, kita seluruh negara menggunakan B10, jadi menjelang 1 Jun ni B15. Jadi kita juga perlu, saya lihat Malaysia juga perlu kurangkan kebergantungan kepada CPO lah, minyak sawit semata-mata. Kita perlu lebih serius guna bahan mentah alternatif seperti minyak masak terpakai. Kita perlu ada satu sistem untuk logistik untuk kumpul semua minyak masak terpakai, sisa sawit dan bahan buangan biogenik ni lah untuk mengurangkan tekanan food versus fuel yang saya sebutkan tadi lah ni lah. Dan Prof, kalau sawit sahaja tidak mencukupi atau terlalu kontroversi dari sudut ESG, apa realistiknya untuk Malaysia? Adakah kita benar-benar serius membangunkan biodiesel daripada waste biomass atau sumber baharu, atau boleh saya katakan ia masih di peringkat makmal? Yalah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau sawit saja tidak mencukupi atau terlalu kontroversi dari sudut ESG ni, jawapan realistik untuk negara kita ialah untuk kita kena pelbagaikanlah bahan mentah biodiesel ni. Kita tak boleh bergantung hanya kepada CPO sawit semata-mata. Jadi sumber yang paling realistik ialah minyak masak terpakai lah buat masa ini, sisa minyak dan lemak, sisa industri makanan lah, serta bahan buangan biogenik daripada sektor sawit dan pertanian. Itu yang saya lihat lah. Jadi ini lebih baik dari sudut ESG lah kerana kita tidak bersaing secara langsung dengan makanan. Dan di samping tu, tambahan pula ia boleh menyelesaikan masalah sisa lah. Contohnya banyak industri yang menjalankan kajian ni. Di Industri Malaya, saya dan kawan-kawan juga ada jalankan pelbagai kajian menghasilkan bahan mentah biodiesel daripada sisa makanan, daripada sumber-sumber yang bukan makanan, daripada biogysim kulat kan. Jadi kebanyakan ialah memang saya sebutkan mungkin ia masih di tahap skala makmal dan akan masuk tahap demonstrasi atau pra-komersial kan. Tapi ia sesuatu yang tidak patut dihentikan lah. Kita perlu mempertahankan biodiesel sawit, perlu bangunkan, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu bergerak kepada biodiesel bersumberkan bahan mentah bergenerasi baru berasaskan sisa biogysim dan juga bahan-bahan mentah yang bukan makanan. Kerana ini penting untuk melihat masa depan, mengelakkan konflik di antara food versus fuel yang saya sebutkan tadi, Nina. Dan Prof, bagi kita mengakhiri perbincangan kita ini, jika berlaku gangguan besar bekalan minyak global pada hari esok, adakah biodiesel Malaysia benar-benar boleh menjadi insurans polusi tenaga negara, atau kita masih belum sampai ke tahap itu? Dan kalau masih belum, apa antara perkara kritikal yang boleh kita laksanakan dahulu, the low hanging fruit? Esok ya Nina, jika berlaku gangguan besar bekalan minyak global esok
Jadi saya rasa biodiesel ni boleh menjadi sebahagian lah daripada insurans polisi tenaga negara, tapi belum cukup kuat lah untuk menjadi perlindungan utama lah. Malaysia Alhamdulillah kita mempunyai asas yang baik. Kita ada industri sawit, kilang, biodiesel facility, biodiesel, kita ada pengalaman dengan menggunakan campuran B10, B10 kan, dan kapasiti pengeluaran yang masih berpotensi tinggi untuk ditingkatkan. Malah laporan terkini juga menunjukkan loji biodiesel negara masih belum digunakan sepenuhnya dan boleh ditingkatkan. Masih ada ruang kapasiti untuk kita jana biodiesel. Tapi kita perlu realistik lah, jika soalan Dina tadi, jika krisis berlaku esok, biodiesel ni tidak boleh serta-merta lah menggantikan diesel berasaskan fosil pada skala besar. Halangannya terutamanya infrastruktur lah untuk campuran, logistik, kos kan, sebagaimananya lah. Jadi biodiesel ni hari ini lebih tepat boleh disebut sebagai lapisan perlindungan tambahan lah, bukan payung penuh ketika krisis tenaga lah. Ia boleh mengurangkan sedikit tekanan import diesel dan memberi ruang kepada negara kita Malaysia untuk bernafas, tapi belum cukup lah untuk 100% menjamin keselamatan tenaga negara secara menyeluruh. Bagi saya pengajaran paling penting ialah kita tak boleh tunggu sesuatu krisis baru untuk membina sistem lah. Jika betul-betul kita ingin biodiesel menjadi polisi insurans tenaga negara, kita perlulah memberikan tumpuan dan membangunkannya secara bersepadu dan juga fokus lah. Jadi biodiesel Malaysia ni relevan sebagai insurans tenaga, tetapi potensi dan aset, tapi ia hanyalah untuk menyokong lah bekalan tenaga negara, dan kita perlu lihat biodiesel ni sebagai agenda keselamatan negara sekarang, bukan sekadar agenda sawit atau hanya untuk memelihara alam sekitar. Itulah pendapat saya, Nina.